apakah kepentingannya etika ni dalam bidang hospitality ini? Okey, terima kasih Encik Nabil di atas soalan yang bernas. Okay, kenapa kita katakan etika ni penting dalam bidang, actually sebenarnya bukan dalam hospitality dan etika ni penting. Kita pergi kat mana-mana pun sebenarnya kita memang kena ikut garis panduan seperti mana yang tadi Puan Freda sebut tadi ni. Okay, kalau dalam bidang kita hospitality ni lagi sebab kita dealing dengan manusia. So manusia dia ada macam-macam ragam. So kalau kita ni tak beretika, so bila kita contoh, kita tidak menghormati pelanggan yang datang. Contohlah waktu kita tengah check in kan customer. Kita tidak menghormati mereka. Mungkin kita menggunakan bahasa yang kasar. So customer tu, pelanggan tu, mungkin itulah first and last dia akan datang ke mana? Ke premis kita lah. So dia tak akan datang kembali. And paling worst sekali mungkin dia akan bagi tahu. Dekat mungkin dekat kawan-kawan dia. Okay, zaman sekarang ni dah zaman social media. So mungkin dia akan viralkan dekat dalam social media. Yang mana hotel kita ni, premis kita ni mungkin staff dia mungkin tak profesional, mungkin tidak beretika. So dia itu akan memberi, memberi reputasi yang tidak baik. So kita akan dapat negative impact lah kepada image. Yes, image. Mana tadi dalam konteks hospitality, betul? Dalam konteks hospitality, saya mencelah sikit. Sebenarnya etika ni bila kita kata dalam konteks hospitality ni, etika ni mana-mana pun lebih kurang similar je. Etika ni maksudnya adalah bagaimana you kerja berpasukan dengan rakan sekerja you, and then bagaimana you menyimpan rahsia company. That means you're not revealing the secrets the company punya kita punya rahsia kepada orang luar ke apa. Ini semua etika. Tapi bila kita kata dalam konteks industri hospitality ni, dia banyak menjurus ke arah menjurus ke arah di mana kepada servis. Okey, dia menekankan kepada servis. Sebab kalau kita kata yang tadi teamwork ni semua, mana-mana pun ada teamwork. Okey, menjaga rahsia syarikat, mana-mana pun sama, betul? Jadi pasal kalau kita kata dalam konteks hospitality, etika ni sebenarnya basically sama je, whether you are in perbankan ataupun you dalam bahagian telekomunikasi, education, basically benda yang sama. Cuma dalam industri hospitality, penekanan dia adalah kepada how you treat, service, how you treat the customer when they come over to your premise. When they step into your premise, how do you welcome them? Bagaimana you sambut mereka, bagaimana you entertain them during diorang punya stay dekat tempat you ataupun during diorang dine in dekat tempat you. How do you actually handle them? So dia memang beri penekanan kepada servis. Dan of course dia akan ada kaitan dengan komunikasi dan juga penampilan diri.